Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua kawan-kawan, rakan-rakan. Saya doakan rakan-rakan dipermudahkan rezeki, dipelancarkan rezeki, dimudahkan urusan, dipanjangkan umur. Okey? Ya. Ya. Amin, amin. Sekarang kita di dekat kawasan kandang ni. Ini isu dia dari P ni dalam konsistensi dia untuk melupuskan aset curi. Dalam statement dia, argument dia dengan apa benda? Si yang dekat Al-Baqarah Al-Baqarah tu. Barakah 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 Al-Baqarah. Kazim ni dalam sistem pelupusan aset dia yang dia lakukan dekat Lepoh Ilir ni gitu. Dalam sistem paraid benda tu. Para jin. Para kin kau dia mau lít nào tiền nền. Rocket. Pun cái lỗi. Mẹn lão. Lít pun. Itu dia. Okey. Dalam sistem pelupusan aset tu. Dalam sistem dia unit bersepadunya. Unit bersepadu korporat, skamer darat. Daripada division skamer air. Skamerism Institute. Bahagian air punya. Air jampi, air benda tu gitu kan. Aku nak kena minum kan. Lepas tu dia kabur sakit perut lah, apa benda lah, sistem buah pinggang lah, apa benda lah. Kita ni nak layan ke dia. Dalam sistem skemerizo dia. Apa skizofrenia dia dalam agama dia. Kita nak buat argument rakaman tu, statement dia dekat situ. Dalam buku-buku yang tulis apa benda, ada 16,000 tu naskah tu, fiqh tu, akidah tu. Boleh kita argue, kita lawan dia. Dalam Al-Quran pun tak ada dia sebut nama saya dekat situ. Tapi dia nak kena cerai apa benda dengan ustaz tu. Dekat mana? Lepas tu dia nak bawa sorok apa benda, dia halang apa benda, sampai saya kena campak daripada tingkat 7. Dekat mana kita relax dulu. Tingkat 7 tau. Jatuh atas pokok. Pokok daun berdara. Bercalon balor, koyak habis rabak baju saya. Okey? Dia serangan dia ni. Terlibat dengan aktiviti militan dan gerila Daesh. Okey? Saya sangat-sangat pasti benda tu pasal Zarifi ni dengan Hamid Andani ni.